Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair. Ibtighah wajhillah maradati wa qurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita uruskan urusan dunia kita seharian suntuk, maka kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melapangkan sedikit masa kita untuk kita berfikir sejenak berkenaan dengan kehidupan kita yang sebenarnya, berkenaan dengan hakikat kehidupan kita, iaitu di akhirat, kehidupan kita yang selama-lamanya. Maka dekat sana tempat tinggal kita yang sebenar, dekat sana rumah kita yang sebenar, dekat sanalah kampung kita yang sebenar. Kita duduk dekat sini hanyalah cuma sementara. Kita duduk dekat dunia ni cuma sekejap saja. Sekadar tunggu masa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sanalah kita akan duduk selama-lamanya. Mustautinnya kita tu dekat sana. Mustautinnya kita tu dekat akhirat sebenarnya. Kat dunia ni kita bermukim aja, duduk sementara saja, ataupun musafir. Lebih tepatnya bukan mukim, musafir. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu dekat dunia ni seolah-olah kamu orang yang asing ataupun orang yang musafir lalu. 'Abir sabil, yang musafir, yang berjalan. Masya Allah. Yang tepatnya kita kat dunia ni bukannya mukim pun tidak. Mukim tu lama. Musafir aja, subhanallah. Sebenarnya mustautinnya kita tu adalah di akhirat. Alhamdulillah. Maka dekat sanalah kehidupan kita yang selama-lamanya. Harta kita yang kita nak kumpulkan di sana. Kita punya rumah yang kita nak besarkan tu adalah di sana. Kita nak istana yang besar-besar tu di sana. Masya Allah. Sepatutnya memang kalaulah diikut logik lah. Kalau diikut logik, kita kena habiskan satu hari Allah beri kita 24 jam. Satu hari Allah beri kita 24 jam. Kalau logiknya, sepatutnya kebanyakan daripada 24 jam tu hendaklah kita berfikir, usaha untuk macam mana kehidupan kita di akhirat nanti. Sepatutnya lah. Kalau itu orang kata nak bahagi sama rata, dunia sama akhirat. Orang kata, Ustaz nak sama rata, Ustaz kita dunia pun nak juga 50-50. Kalau 50-50 tak mampu kita sebenarnya. 50-50 tu maksud dia apa? 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Tak mampu kita sebenarnya, subhanallah. Yang satu hari, dalam satu hari kita peruntukkan untuk akhirat kita berapa lama sebenarnya? Ini kita solat. Setiap kali solat mungkin berapa lama? 10 minit mungkin. Mungkin 10 minit, mungkin 15 minit. Kalau 5 waktu mungkin dengan zikir apa semua sekali satu hari tak sampai 2 jam, mungkin tak lebih 2 jam kita berikan untuk akhirat kita. Kalau kita tambah ceramah lagi, kuliah maghrib kita duduk setengah jam, maka 2 jam setengah. Masya-Allah, 2 jam setengah ataupun tak lebih pada 3 jam. Lagi 21 jam yang kita gunakan kebanyakannya untuk dunia kita. Cuma lebih kurang 3 jam aja ataupun kurang yang kita peruntukkan untuk akhirat kita. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah itu pun dah cukup. Masya-Allah. Sebab tu Allah beri kita solat 5 waktu aja. Allah tak beri solat 50 waktu. Kalau Allah beri solat 50 waktu tu mau 12 jam tu untuk akhirat tu. Kalau solat 50 waktu sehari semalam, mungkin boleh dapatlah 12 jam dunia, 12 jam akhirat. Tapi Allah beri kita 5 waktu aja, masya-Allah. Kemudian Allah janji siapa yang solat 5 waktu ni, pahala dia seolah-olah dia solat 50 waktu. Alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak ada masalah. 21 jam nak gunakan untuk dunia tak ada masalah. Biarlah kurang-kurangnya adalah sekurang-kurangnya 3 jam sehari untuk kita berikan untuk akhirat kita, berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dalam sehari 24 jam, 3 jam pun tak boleh nak bagi untuk akhirat, Allahu akbar. Macam mana tu? Sedangkan akhirat kita di sanalah kehidupan kita yang kekal abadi, dekat sana yang kita nak duduk sebenar-benarnya kat sana. Sini sekejap aja. Subhanallah. Jadi kalaulah satu hari dalam 24 jam tu 3 jam pun tak dapat kita nak bagi. Kalaulah itu kita kira 3 jam tu, kalau solat berjemaah
apa ni, duduk dengan wirid apa semua. Tapi kalau kadang-kadang nak cepat berjabat apa semua, mungkin solat pun cepat 10 minit, mungkin tak sampai 3 jam, mungkin 2 jam kan. Jadi 22 jam untuk dunia kita, 2 jam untuk akhirat, masya-Allah. Tapi rahmat Allah tak apa, cukup, masya-Allah. Ada satu orang Arab Badui, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya tak nak solat-solat sembahyang sunat ni semua tak nak. Saya nak sembahyang fardu aja. Saya tak nak sembahyang sunat," dia kata. Lalu satu lagi, puasa-puasa sunat ni semua saya tak nak. Saya nak puasa fardu aja. Puasa sunat langsung saya tak nak buat. Lepas tu sedekah-sedekah sunat ni semua saya tak nak buat. Ya? Saya tak nak buat. Yang saya nak buat sedekah fardu aja, sedekah wajib, apa dia, zakat. Ya? Apa kemudian yang halal saya buat, yang haram saya tinggalkan. Boleh tak saya masuk syurga? Kata Nabi, boleh. Masya-Allah. Ya, kalau betul lah dia buat macam tu, kata Nabi, pasti dia ahli syurga. Jadi mudahnya sebenarnya jalan untuk ke syurga. Allah mudahkan untuk kita, subhanallah. Tak susah pun. Jalan ke neraka yang susah. Kena buat itu, kena buat ini. Tapi itulah yang dipilih oleh orang, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi kita duduk di sini, niat kita untuk mencari ilmu, untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama untuk kita berkongsi ilmu, untuk murajaah, berkongsi ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar untuk cari ilmu, sebenarnya dia melalui jalan untuk ke syurga. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kita sambung sedikit apa ni hadis kita berhenti pada yang lepas, pada hadis yang ke-28. Al-Thamin wa Ishrun, hadis yang ke-28. Kita dah baca separuh daripada matan hadis ni. Habis kita baca sekali lagi insya-Allah daripada awal matan dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajidat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadda'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Daripada Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan yang sangat keras kepada kami sehingga hati-hati kami gemetar dan mengalir air mata kami. Maka kami kata, ya Rasulullah, seolah-olah Tuhan memberi nasihat yang terakhir, maka berilah lagi nasihat, pesanan kepada kami. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, aku memesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun kamu diperintah oleh hamba Habasyi. Sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalangan kamu, maka dia akan melihat khilaf ataupun kata apa? Khilaf ni perbezaan, perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham dan jauhilah perkara yang diada-adakan. Sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan berkata hadis hasan sahih. Alhamdulillah. Kita masih lagi dalam merenung hadis ni. Kita dah baca separuh awal daripada hadis ni. Jadi kata Nabi SAW, kita dah cerita dah pada pengajian yang lepas macam mana kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mendengar nasihat yang tegas daripada Nabi SAW sampai mereka menangis, sampai rasa terkesal, sampai rasa takut. Tiba-tiba mereka minta untuk tambah lagi. Masya Allah, kita dah cerita pada pengajian yang lepas macam mana itu menunjukkan semangat yang ada pada para sahabat. Dah dapat, nak lagi, dah dapat, nak lagi, tak puas, nak lagi. Itulah sifat orang yang beriman. Orang beriman ni dia tak akan puas daripada ilmu seperti mana tanah yang tak akan puas daripada air. Masya Allah.
Kemudian kata Nabi SAW, Nabi dalam hadis ini Nabi memberi pesanan kepada kita untuk memegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin. Al-Khulafa Ar-Rashidin yang disepakat oleh para ulama seperti yang kita tahulah, 4 orang lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu sepakat para ulama yang mengatakan mereka adalah Khulafa Ar-Rashidin. Panjang perbincangan berkenaan dengan Khulafa Ar-Rashidin ini sebab ada ulama yang berkata tambah lebih lagi. Ada khilaf para ulama. Ada yang masukkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, banyaklah perbincangannya, tapi yang 4 orang ini sepakat semua para ulama mengatakan ini adalah Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Kemudian kata Nabi SAW, kamu akan lihat ikhtilaf yang banyak, perbezaan yang banyak. Kita dah nampak tengok dah hari ini. Ini kata Nabi SAW 1400 tahun yang lepas, sekarang kita dah nampak dah macam mana perbezaan, perselisihan yang banyak antara yang Islam yang dengan yang bukan Islam tu dah tak payah cerita lah. Ini yang sesama Islam ni pun subhanallah, yang sama Islam pun kata yang ini kumpulan kata kita kena buat macam ni, yang ini fahaman ni kita kena buat macam ni, yang fahaman ni dengan fahaman ni macam-macam, sampai perbezaan pendapat yang banyak. Maka kata Nabi, kalaulah kamu dah sampai pada waktu itu, maka apa kamu nak buat? Maka Nabi dah bagi petunjuk kepada kita, hendaklah pegang dengan sunnah Nabi SAW. Bila kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan selamat daripada fitnah. Sebab pendapat-pendapat yang ada tersebar pada zaman sekarang ni tak semestinya betul. Tak semestinya betul pendapat-pendapat. Jadi macam mana kita nak tahu mana pendapat yang betul, mana pendapat yang tak betul? Pendapat dah terlalu banyak. Maka kita kena ada satu guideline. Kita kena ada satu garis panduan untuk kita jadikan kayu ukur. Kita nak ukur mana fahaman betul, mana fahaman yang tak betul, mana pendapat yang salah, mana pendapat yang betul, mana yang kita kena ikut, mana yang kita kena tinggalkan. Jadi nak tahu dia garis panduan dia macam mana, kita lihat sirah Nabi SAW, lihat hadis Nabi SAW, lihat syariat yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Semuanya Nabi dah tinggalkan jelas. Hadis berpuluh-puluh ribu hadis. Hadis yang sebenarnya banyak, ratusan ribu hadis, tapi kalau kita banyaklah hadis-hadis Nabi SAW. Ya, hadis yang sahihnya, hadis yang rendah sikit daripada hadis sahih, hadis hasan boleh dipakai, ataupun rendah lagi daripada hadis hasan, hadis dhaif. Hadis dhaif pula ada banyak martabatnya, ada yang boleh dipakai, ada yang tak boleh dipakai. Kalau dipakai itu ada syarat-syaratnya. Hadis ni sunnah. Nabi kata hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah aku. Sunnah Nabi SAW ni adalah benda yang dicakap oleh Nabi, hadis perkataan Nabi, ataupun perbuatan yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Masya Allah, yang pernah dibuat oleh Nabi SAW, ataupun perkataan para sahabat. Perkataan para sahabat, tetapi perkataan itu diambil daripada hadis Nabi SAW. Panjang perbahasannya. Yang pentingnya semua itu adalah termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Maka Nabi kata berpeganglah kepada sunnahku. Sunnah ni ada yang macam kita kata tadi itulah, ada yang qauli, ada yang dia dari segi percakapan, cakapnya Nabi SAW, ada yang fi'li, ada yang perbuatan dilakukan oleh Nabi SAW. Satu soalan, adakah semua yang dilakukan oleh Nabi kita boleh ikut? Orang kata, Ustaz, kita pakai jubah ni sunnah ke? Katanya Abu Jahal pun pakai jubah juga zaman Nabi tu. Masuk neraka juga ada, tak masuk syurga pun. Contoh kalau ada orang cakap, kata Ustaz, yang kita simpan janggut ni sunnah ke Ustaz? Itu Abu Lahab pun ada janggut juga zaman dulu. Kita pakai kopiah tu ada dapat pahala ke Ustaz? Katanya semua orang kafir Quraisy tu pun pakai kopiah juga, sama juga adat orang Arab katanya. Maka dipertikaikan oleh sebahagian orang, ditanya apakah sunnah pakai itu ada pahala ke tak ada pahala? Maka ulama usul telah
bincangkan perkara ni dah lama dah. Dah lama dah, maka bahasa Melajunya katanya semua yang dilakukan oleh Nabi SAW maka menjadi sunnah untuk diikut oleh umat baginda, melainkan perkara yang ada takhsis, dikhususkan oleh Allah memang untuk baginda, dijelaskan oleh Allah Ta'ala itu adalah khas untuk Nabi SAW, maka itu kita tak boleh ikut. Tapi benda yang lain yang ditunjukkan oleh Nabi SAW semuanya kita boleh ikut. Masya Allah. Walaupun Nabi tak suruh ikut, walaupun Nabi tak suruh ikut, tapi kita ikut, kita buat. Sebab itu sunnah Nabi SAW. Contohnya apa? Nabi suka pakai gamis, kan? Contohlah, Nabi suka pakai jubah. Nabi tak ada hadis yang kata ndaklah kamu semua pakai jubah, tak ada. Kan, tak adalah. Kalau pakai siwak adalah, tapi yang pakai jubah ke contohnya ada beberapa sunnah Nabi SAW yang tak ada hadis yang Nabi suruh buat. Tapi adakah kita boleh buat? Kita boleh buat selagi mana tak ada khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan itu adalah khas untuk Nabi SAW. Seperti contohnya kahwin lebih daripada 4 orang. Kahwin lebih daripada 4 orang dikhususkan hanya untuk Nabi SAW. Dan al-wisal contohnya. Al-wisal ni apa? Orang puasa tak nak buka-buka puasa. Puasa tak nak buka puasa hari ni, tak nak buka sambung dengan puasa besok pula. Puasa 2 hari. Esok pun tak nak buka, sambung lagi puasa sampai 3 hari. Itu pun ada hadis Nabi buat. Lepas tu para sahabat buat. Tapi Nabi larang sahabat. Nabi kata jangan buat. Nabi kata inni lastu kahayatikum. Aku tak sama macam kamu, kata Nabi. Kata Nabi, aku ni diberi makan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi ada perkara-perkara yang dikhususkan hanya untuk Nabi kita tak boleh buat, tapi yang lain maka boleh kita buat dan dapat pahala, ada ganjarannya. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, ma atakumur rasul fakhudhuhu, maka ambillah ia, kata Allah Taala. Walaupun wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi larang maka kamu tinggalkan. Masya-Allah. Jadi yang bahagian pertama tu ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi maka kamu ambillah. Allah tak kata ma amarakum ar-rasul fakhudhuhu, apa yang Nabi perintah buat maka buat. Nampak? Jadi itu menjadikan dalil juga ulama usul mengatakan boleh sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu walaupun tak ada Nabi suruh kita buat, tapi boleh kita buat dan dia dikira sunnah, mendapat pahala. Selagi mana tak ada dalil yang menunjukkan itu hanya khas untuk Nabi SAW. Maknanya dapat pahala lah. Kalau kita tiru pakaian Nabi SAW, dapat pahala. Kalau kita tiru cara tidur Nabi SAW, kalau kita tiru semua yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka kita akan dapat pahala. Macam mana nak tahu, Ustaz? Maka kena belajar satu ilmu, nama dia ilmu Asy-Syama'il. Syama'il Nabi SAW. Kat sini ada. Nampak tadi? Kan ada Ustaz yang mengajar tu. Kitab Syama'il Nabi SAW tu adalah biodata. Biodata Nabi SAW. Cerita macam mana kisah zahirnya Nabi, pakaian Nabi tu macam mana, rupa paras Nabi tu macam mana. Kemudian ceritakan pula cara kehidupan Nabi tu macam mana, Nabi makan macam mana, apa lauk Nabi, apa yang Nabi suka makan. Kalau Nabi tidur tu macam mana caranya, kalau Nabi masuk tandas tu macam mana caranya, Nabi dengan keluarga macam mana, Nabi dengan anak-anak, Nabi dengan kawan-kawan. Itu nama ilmu Syama'il. Kita perlu belajar. Rugi kalau kita tak belajar. Masya Allah. Sangat-sangat rugi hidup kita kalau kita meninggal dunia sebelum sempat kita kenal siapa itu Nabi SAW. Masya Allah. Sebab itu manusia insan yang mana kita kena ikut dia. Manusia yang paling banyak berkorban untuk kita dekat akhirat nanti, kita kena ikut Nabi, ikut belakang Nabi. Nak masuk syurga kena ikut belakang Nabi. Kalau tak ikut belakang Nabi tak dapat masuk syurga. Orang Islam, orang beriman ahli syurga semua akan berkumpul jalan bersama-sama belakang Nabi SAW masuk ke syurga. Masya Allah. Sebab tu kata Nabi, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, kata Nabi, celakalah ataupun malanglah orang yang tak lihat wajah aku ini pada hari kiamat.
Siapa dia orang yang tak lihat wajah Nabi itu? Ahli neraka. Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi kata Nabi SAW, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Macam mana kalau kita nak amalkan sunnah Nabi, kalau kita pun tak tahu apa itu sunnah Nabi? Maka pertama sekali, langkah pertama kena buat, belajar. Apa itu sunnah Nabi SAW? Sunnah Nabi itu macam mana? Dah tahu, langkah kedua baru boleh ikut. Masya Allah. Kalau kita semangat nak ikut tapi tak tahu macam mana kita nak ikut. Dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Khulafa ar-rasyidah yang mendapat petunjuk. Abdu itu para sahabat yang kita dah cerita tadi, para sahabat Nabi SAW. Masya-Allah. Abdu 'alaiha bin nawajidhi, kata Nabi, gigitlah dengan gigi geraham. Ini kiasan. Kalau bahasa Arab kiasan. Gigit dengan gigi geraham tu maksudnya pegang kuat-kuat. Gigi geraham kalau kita gigit kan kuat. Kalau gigi depan kita gigit tak kuat sangat. Tapi kalau gigi geraham kita gigit kan boleh kuat kan. Kalau kayu kita gigit pun mungkin boleh patah kayu tu, masya-Allah kan. Kalau tulang kita gigit pun mungkin boleh patah kan. Jadi gigit dengan gigi geraham maksudnya pegang kuat-kuat, masya-Allah. Tapi bukan senang nak amal sunnah Nabi pada akhir zaman. Dalam hadis yang lain kata Nabi, nak amalkan nak berpegang, akan datang satu zaman dekat dunia ni yang mana orang yang berpegang pada agamanya seperti menggenggam bara api, kata Nabi. Genggam bara api bukan senang. Bara api nak genggam panas. Genggam, masya-Allah. Jadi susah, banyak cabarannya, masya-Allah. Tapi ada kaedah kata apa? Mala yudrak kulluh la yudrak kulluh. Benda yang kita tak mampu nak amalkan semua, jangan tinggalkan semua, rugi. Jadi yang benda yang tak mampu kita amalkan semua. Walaupun sunnah Nabi SAW tu banyak, tak mampu kita amalkan semua, jangan tinggalkan semua. Syaitan akan bisik kata, tak susah nak amal, tak payahlah. Susah sangat nak amal ni, sunnah-sunnah ni sekarang zaman moden, sekarang dah lain dah, zaman dah berubah katanya kan. Tapi rugilah, rugi. Jadi kita buat mana yang mampu, masya-Allah. Kalau dapat buat lagi banyak, alhamdulillah. Tapi sekurang-kurangnya jangan tinggalkan semua. Belajar sunnah Nabi itu, buat apa yang kita mampu amalkan, alhamdulillah kita buat. Dan anjurkan juga keluarga kita dan rumah kita untuk buat sekali. Keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, didik mereka kepada sunnah-sunnah Nabi SAW ni. Biar mereka, anak-anak ni kalau daripada kecil diajar, maka dia akan melekat. Masya-Allah, dia akan melekat dalam jiwa dia. Kalau kita ajar daripada kecil lagi akan melekat. Contoh anak tu diajar apa? Diajar pakai baju masuk tangan kanan dulu. Kalau nak pakai seluar masuk kaki kanan dulu, nak pakai kasut sarung kaki kanan dulu. Kalau nak cabut, nak buka baju, keluarkan tangan kiri dulu. Kalau nak buka seluar, keluarkan tangan kaki kiri dulu. Kalau nak cabut selipar, tanggalkan sebelah kiri dulu. Kalau kita ajar anak-anak, dia akan melekat sampai ke besar nanti. Kan saya besar nanti, kalau dia ada orang, dia dah besar sikit, orang lain tolong pakaikan baju dia. Balik kampung contohnya, atuk dia pakaikan baju dia. Atuk dia pakaikan baju kiri, kata, atuk tangan kanan dululah. Dia pula boleh tegur atuk dia, tangan kanan dululah atuk. Oh, Masya Allah kan. Atuk dia pun kagum kan, tengok oh macam mana ni kan, Masya Allah. Cucu dia kan, tahu masuk tangan kanan dulu. Jadi daripada kecil kalau dia ajar, akan melekat sampai ke besar, Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa iyyakum muhdatsatul umur, dan hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap benda yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Masya-Allah. Ini panjang. Kalau nak cerita ni 5 jam pun mungkin tak habis. Tapi kita sentuh sedikit. Dia ada ilmu yang khusus berkenaan dengan membahaskan masalah bid'ah tak bid'ah ni. Masalah bid'ah tak bid'ah ada ilmu yang khusus kan. Apa ni, adillah ahli sunnah wal jamaah. Kan kalau kitab pun ada kitab yang khas masa kita belajar dulu. Kitab tu adillah ahli sunnah wal jamaah. Adillah sunnah wal jamaah ni maksudnya dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah macam mana. Panjang perbahasannya tapi kita sentuh sedikit yang sempat pada malam ni insya-Allah. Kat sini pun ada, kan masjid pun ada aturkan kuliah yang khas berkenaan dengan bab ni. Jadi kata Nabi SAW, hendaklah kamu jauhkan diri daripada semua perkara yang diada-adakan. Semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, kata Nabi. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu berada dalam api neraka. Api itu macam mana ustaz?
Kita zaman sekarang ni macam-macam kita buat yang benda yang tak dilakukan oleh Nabi SAW. Kita zikir secara berjemaah, ramai-ramai berzikir, subhanallah, subhanallah, berdoa beramai-ramai. Kita buat majlis tahlil, orang meninggal kita buat majlis tahlil, kita buat kenduri arwah. Orang meninggal kita baca talqin atas kubur. Kita buat maulid, sambutan Maulidur Rasul, sambut kelahiran Nabi SAW. Apa lagi? Jadi benda-benda itulah yang seumpamanya. Benda ni tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tak ada Nabi kumpulkan para sahabatnya baca tahlil ramai-ramai niat untuk ni, baca kenduri arwah ni. Habis tu macam mana ustaz? Boleh kita buat ke tak boleh kita buat ni? Nabi kata ni semua benda yang diada-adakan ni adalah bid'ah. Maka kita nak tahu benda tu, kita kena refer kepada orang yang pakar. Benda yang tak jelas kita kena rujuk kepada yang pakar. Yang pakarnya siapa? Adalah para ulama. Para ulama daripada dulu lagi salafus soleh dah menjelaskan kepada kita. Contohnya seperti Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i telah menjelaskan, dia kata apa? Al bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Dia kata bid'ah itu adalah dua bahagian. Bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Bid'ah mahmudah, bid'ah yang dipuji. Bid'ah mazmumah, bid'ah yang dikeji. Dipuji, dikeji. Maksudnya elok tak elok lah. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafa sunnah fahuwa mazmum. Kata Imam Asy-Syafi'i, apa yang bertepatan dengan as-sunnah maka dia adalah dipuji, walaupun benda itu tak dilakukan oleh Nabi SAW. Contohnya macam tahlil kita baca. Tahlil tu tak ada benda satu pun yang dilarang oleh Nabi. Tak ada satu pun dosa dan maksiat yang kita buat dalam tahlil tu. Dalam tahlil tu kita berkumpul ramai-ramai. Pertama sekali kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ramai-ramai baca kan, baca surah. Kemudian baca apa? Baca zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada hadis larangan yang melarang kita daripada zikir. Tak ada hadis yang melarang kita daripada baca Quran. Bahkan hadis yang kata fadilat kelebihannya banyak. Baca Quran, hadis yang mengajarkan kita berzikir banyak. Kemudian apa lagi kita buat? Kita berdoa beramai-ramai. Dengan doa beramai-ramai. Doa pun satu benda dipuji, bukan benda yang dilarang. Kemudian bagi makan. Dengan bagi makan. Bagi makan tu dikira seolah sedekah. Dengan sedekah, Masya Allah, maka tak ada yang dilarang. Jadi tak ada satu pun benda yang bertentangan dengan syariat. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, kalau macam itulah bentuknya, maka itu dikira bid'ah mahmudah. Dia dikira bid'ah yang dipuji. Sebab apa? Tak ada larangan. Masya Allah, tak ada larangan. Jadi kalaulah benda yang berlawanan dengan as-sunnah, benda yang tak dilakukan oleh Nabi dulu, tapi zaman sekarang kita buat, tetapi benda tu berlawanan dengan sunnah. Contohnya perhimpunan yang buat majlis-majlis konsert, contohlah konsert yang orang dalamnya tak solat, contohnya orang dalamnya buka aurat, dedah aurat, maka semua tu tak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Tapi dia adalah benda yang baru, bid'ah, benda baru, tapi dia berlawanan dengan syariah. Syariat tak bagi kita buka aurat, syariat tak bagi kita tinggalkan solat, syariat tak bagi ada ikhtilat, campuran lelaki dan wanita dan sebagainya. Maka ada benda yang dilarang bertentangan dengan syariah, maka kata Imam Asy-Syafi'i itu adalah bid'ah mazmumah. Masya Allah, bid'ah mazmumah. Tamam. Banyak lagi para ulama yang membahaskan berkenaan ini. Antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi pun sama juga dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Dia kata, Imam Nawawi kata, ada bid'ah ni munqasimah ila hasanah wa qabihah, terbahagi kepada dua, hasanah dan qabihah, baik dan buruk. Sama macam Syafi'i tidaklah, lebih kurang baik dan buruk. Hafiz Ibnu Arabi pun sama juga ceritakan pada tentang itu. Al-muhdath ala qismain, perkara yang baru itu terbahagi kepada dua. Sebahagian para ulama membahagikan bid'ah itu ila khamsati aqsam, kepada 5 bahagian, bukan sekadar 2 je, bukan bid'ah mahmudah mazmumah aja, bahkan ada 5 kata ulama. Ada sebahagian ulama bahagikan kepada 5. Apa dia? Wajib, mandub, sunat, mubah, harus, makruh, haram. Masya Allah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus,
Ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang haram. Masya-Allah, diceritakan ringkasnya bid'ah yang wajib ditegaskan oleh para ulama, macam seolah-olahnya di antara bid'ah yang wajib itu contohnya ta'allum an-nahwi, belajar ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu tata bahasa, mengarang kitab-kitab ilmiah, mengarang kitab-kitab ilmiah. Kitab-kitab ilmiah tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni buku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis 40 ni, buku hadis 40 ni zaman Nabi tak ada. Tak ada sahabat yang dibukukan hadis 40. Ini bid'ah ni. Tapi kata para ulama, dia di antara apa? Di antara yang sangat penting untuk kita buat. Al-Quran, mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang ada dalam almari kan, dalam almari kita tengok. Zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ni bersepah. Ada orang hafal, seorang hafal. Kalau nak dengar setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau nak baca surah apa? Surah Sajadah contohnya, nak belajar surah Sajadah lah. Oh, pergi ke ujung sana. Ada pak cik tu kat ujung sana tu, dia tulis surah Sajadah, dia tulis atas kulit kambing contohlah. Nak baca surah Waqiah pula, oh surah Waqiah pergi kat sana pula. Ada kat sana orang tu dia salin surah Waqiah, dia tulis atas kulit kayu. Oh, pergi sana pula surah Waqiah. Nak baca surah Ali Imran contohlah, contoh nak baca surah Imran. Oh, surah Ali Imran susah, kena pergi kampung sebelah. Ada kat kampung sebelah tu ada orang hafal surah Ali Imran. Jadi susah. Berterabur. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia takut. Dia takut kalau keadaan berterusan macam ni, maka akan boleh pupus Al-Quran ni, boleh hilang Al-Quran ni kalau macam ni. Maka dikumpulkan para sahabat untuk kumpulkan Al-Quran. Nak bukukan Al-Quran. Ada sahabat yang tak setuju. Ada sahabat tak setuju, katanya mana boleh, ini tak pernah dilakukan oleh Nabi. Maka diterangkan bukan macam tu. Memang tak pernah dilakukan oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar kata, tapi bayangkan kalaulah benda ni dia terang apa dia, kalau benda ni kita tak buat, apa ni bahaya kan, akan binasa Quran pun semua. Maka semua setuju, maka semua buat. Masya-Allah. Al-Quran tu sendiri pun tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Bid'ah yang sunat kata para ulama seperti membina madrasah, membina sekolah-sekolah, tak ada zaman Nabi, sekolah madrasah tak ada. Bid'ah yang harus kata para ulama seperti makan banyak. Masya-Allah. Pada zaman Nabi orang tak makan banyak. Nabi pun makan sikit aja. Kita sekarang makan banyak. Itu pun bid'ah, tapi tak berdosa. Itu mubah, benda yang harus lagi. Benda yang dimakan tu adalah halal lah. Bid'ah yang makruh seperti kalau dekat sini ditulis tazyinil masahif, menghiaskan mushaf, wa zukhrafatul masajid, dan menghiaskan masjid. Masya-Allah. Tapi ustaz, menghiaskan masjid tak boleh ke? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada masjid tak hias. Maka itu panjang perbahasannya. Maknanya janganlah masjid dia cantik tapi orang tak ada. Janganlah macam tu. Itu dah jadi apa, kita pentingkan pembinaan masjid saja tapi tak pentingkan pengisiannya. Tapi kalau dalam masjid tu kita nak ambil berat tentang dia punya kecantikan dia dengan niat untuk menarik orang datang, tak apa. Kan, untuk menarik orang datang. Sebab apa? Zaman sekarang ni tempat-tempat lain pun dah jadi cantik. Shopping kompleks dah cantik, rumah pun cantik, pergi sana cantik, sini cantik. Jadi kalau masjid buruk, orang tak nak datang. Jadi kita buat masjid pun cantik dengan niat untuk tarik orang datang, dan kita aturkan program-program untuk tarik orang datang ke masjid, maka itu tidak menjadi masalah. Bid'ah yang haram adalah perkara yang dibuat yang berlawanan dengan as-sunnah, yang berlawanan dengan syariat, tidak ada dalil. Masya-Allah. Tamam. Kemudian dibahas oleh para ulama. Kata Nabi tadi, iyyakum muhdatsatul umur, hendaklah kamu jauhkan daripada perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Sesungguhnya sesungguhnya semua yang baru itu adalah sesat. Semua yang baru itu adalah bid'ah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Ustaz, kan Nabi dah kata kulla. Kan Nabi kata semua yang baru tu adalah sesat. Ni kenapa pula ulama ni pergi pandai-pandai pula bahagi bid'ah hasanah, ni bid'ah mahmudah. Itu ada orang kata macam tu. Ustaz, kita nak ikut siapa ustaz? Kita nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Masya-Allah. Jadi sebab tu kita kena rujuk kepada yang pakar. Memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Tetapi kullu, setiap, kalimah setiap itu kalau dalam bahasa Arab, kalaulah kita belajar bahasa Arab, belajar sikit-sikit tak dapat.
Kalau belajar kitab besar-besar, sampai belajar kitab balaghah, sampai belajar kitab mantik, kita ada perbahasannya, ada kalimah setiap, kullu dalam bahasa Arab, wa urida biha al-ba'd. Kalimah tu setiap, semua. Tapi maksud kalimah tu sebahagian. Oh, macam mana pula ustaz? Kan Nabi dah kata semua. Macam mana kita boleh kata sebahagian pula? Tak, memang ada. Memang kadang-kadang dalam bahasa Arab dia kata semua, tetapi tujuan dia sebahagian. Contohnya dalam Al-Quran pun ada. Tak payah kata dalam hadis. Dalam Al-Quran ada. Dibahaskan oleh para ulama. Contohnya ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Surah Anbiya ayat 98. Sesungguhnya kamu, ni Allah khitab, cakap kepada orang yang bukan Islam, kepada yang golongan kufar, golongan yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Allah kata apa? Innakum ma ta'buduna min dunillah hasabuhu jahannam. Sesungguhnya kamu semua dan semua yang kamu sembah, semuanya akan menjadi bahan bakar dalam api neraka. Allah kata semua. Sesungguhnya kamu semua dan apa yang kamu sembah semua akan jadi bahan bakar api neraka. Jadi para ulama kata, ada orang yang tak beriman, dia sembah berhala. Memang kata ulama, berhala itu pun akan, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah pelihara iman kita, keluarga kita, zuriat keturunan kita semuanya insya-Allah. Kata ulama, memang berhala tu, na'udzubillah, akan dimasukkan sekali dalam neraka dengan penyembah-penyembahnya sekali. Dengan dia punya berhala-berhala sekali akan jadi bahan bakar api neraka, na'udzubillah. Tapi masalahnya ada orang yang dia sembah Nabi Isa alaihissalam. Ada orang yang Nabi Isa tak suruh disembah. Nabi Isa tak mengaku sebagai Tuhan. Tapi ada orang yang dia anggap Nabi Isa itu Tuhan. Dia sembah Nabi Isa. Soalannya, adakah Nabi Isa pun akan dimasukkan ke dalam api neraka? Sebab Allah kata, semua yang bahan bakar api neraka itu, yang kamu dan apa yang semua kami sembah akan masuk dalam neraka. Adakah Nabi Isa pun akan masuk dalam neraka? Oh tak. Nabi Isa tak masuklah. Nabi Isa tu Nabi. Dia ahli syurga. Oh, habis tu macam mana? Ini Allah kata semua yang disembah tu akan masuk neraka. Itu salah satu contoh. Contoh yang mana kalimah tu kata setiap, tapi maksudnya adalah sebahagian. Masya-Allah. Banyak lagi ayat Al-Quran. Tak sempat kita nak baca semua. Contoh satu lagi kita bagi. Tamam. Contohnya juga ayat surah Al-An'am ayat 44. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ini Allah cerita kepada tentang orang-orang yang tak beriman, yang ingkar kepada seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi pada zaman dulu sebelum Nabi. Allah cerita apa? Golongan dahulu tu bila mana mereka lupa, maksudnya mereka tidak beriman terhadap perkara yang telah disampaikan kepada mereka itu, maka telah kami buka pintu segala-galanya. Abwaaba kulli syai', pintu segala-galanya. Dalam ayat ni Allah nak cerita, orang tak beriman, maka Allah buka pintu azab. Macam-macam azab Allah berikan. Tapi kalau ikutkan, Allah kata abwaaba kulli syai', pintu setiap sesuatu, setiap benda. Kalau ikutkan, pintu rahmat pun terbuka jugalah. Pintu syurga pun terbuka jugalah, tapi tidak. Pintu rahmat tak terbuka, pintu azab je terbuka. Pintu syurga tak terbuka, pintu neraka je yang terbuka. Tapi macam mana ni Allah kata abwaaba kulli syai', pintu semua terbuka, semua pintu terbuka. Kalau ikutkan ayat ni, zahirnya pintu syurga terbuka, neraka pun terbuka, pintu azab terbuka, pintu rahmat pun terbuka. Tapi tidak, maksudnya sebahagian. Masya-Allah, itu salah satu. Banyak lagi ayat Al-Quran yang lain yang demikian. Maksudnya menjelaskan yang kita kata sesungguhnya semua yang baru itu adalah bid'ah. Maksudnya yang dimaksudkan oleh Nabi, semua yang baharu dan berawalan dengan syariah. Itu juga termasuk dengan fahaman-fahaman zaman sekarang ni, yang fahaman-fahaman yang tidak betul, yang berlawanan dengan syariat. Fahaman-fahaman yang contohlah bom sana, bom sini, letupkan diri sana, letupkan diri sini, dan dia anggap dia syahid, bunuh diri, bunuh orang, dan dia anggap diri dia syahid. Allahu Akbar. Jadi tak ada pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Zaman Nabi tak boleh. Bunuh diri tak dibenarkan walaupun dalam jihad. Tak ada. Ada satu orang sahabat zaman Nabi SAW, dia syahid. Jadi dia meninggal dunia dalam jihad.
Maka semua puji kata Masya Allah si fulan ni syahid dengan dia ni Masya Allah ahli syurga. Kata Nabi dia ahli neraka. Semua terkejut. Kata macam mana pula ahli neraka ni? Dia ni apa ni syahid fisabilillah dalam medan jihad ni terkorban ni. Nabi kata dia ahli neraka. Maka semua orang sahabat cek pun semua tersebar berita tu. Sampailah satu orang sahabat kata Nabi kata dia ahli neraka ke? Betul. Dia kata betul. Aku jadi saksi. Semua terkejut. Kenapa? Dia kata aku nampak sebenarnya dia mati tu sebenarnya dia bunuh diri dia. Cerita dia memang luka-luka badan dia luka-luka, dia lawan dengan orang kafir ketika dalam medan jihad, luka-luka badan dia luka parah teruk sampai dia tak mampu nak tanggung luka dia. Akhirnya dia ambil pedang, dia luka parah dah ni, dia cucuk badan dia. Dia bunuh diri nak supaya mati cepat. Maka Nabi kata dia ahli neraka. Tak benar. Bunuh diri itu adalah dosa besar. Macam mana boleh jadi bunuh diri itu dikira syahid. Masya Allah. Jadi kita beri laluan kepada azan dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sedikit lagi berkenaan dengan perbahasan bid'ah tu. Adakah betul semua yang tak dilakukan oleh Nabi itu langsung kita tak boleh buat? Maka dijelaskan oleh perbuatan para sahabat radhiyallahu anhu. Kita tengok para sahabat, kalaulah betul yang boleh kita buat cuma tepat-tepat 100% yang dilakukan oleh Nabi, apa yang tak dilakukan oleh Nabi itu langsung tak boleh buat, maka para sahabat pun pasti tak akan buat macam tu. Tapi kita lihat para sahabat, mereka buat banyak cerita para sahabat yang mereka buat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW di hadapan Nabi dan Nabi tidak marah. Dan ada juga para sahabat yang buat perkara yang tak dilakukan oleh Nabi SAW setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, para sahabat adakah macam tu kita nak kata para sahabat ni apa ni nak kata mereka sesat, nak kata sahabat ni ahli neraka? Banyak cerita kat sini, kisah-kisah para sahabat. Ada 30 kisah para sahabat yang mereka lakukan sesuatu di hadapan Nabi tapi Nabi tidak larang. Tapi tak sempat kita nak ceritakan semuanya. Kita cerita sikit aja. Cerita pertama sekali kisah Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Layla menceritakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada permulaan Islam, bilalah ada orang datang terlambat daripada solat berjemaah, masbuk lah. Imam dah solat, dah lepas 2 rakaat, dah lepas 1 rakaat dia datang, dia baru masuk masjid. Maka dia datang, maka macam mana dia buat? Maka dia akan pergi ke saf ujung, dia semayang ke ujung lah kan, dia duduk ujung. Maka orang yang tengah dalam semayang tu akan bagi isyarat dekat dia, bagi tahu berapa rakaat dah lepas. Kalau dia tunjuk, contohlah dia tunjuk 2, maksud dia kamu dah terlambat 2 rakaat. Maka orang yang masbuk tu macam mana? Masbuk tu dah angkat takbir, Allah Akbar, semayang, Allah Akbar, rukuk, sami Allah liman hamidah, sujud, bangun sujud. Dia semayang 2 rakaat, dia tak ikut imam. Imam tengah berdiri baca surah, dia semayang laju-laju 2 rakaat. Dah semayang 2 rakaat, rakaat ketiga baru berdiri, baru dia niat ikut imam. Itu pada masa dulu, masa permulaan Islam, macam tu orang buat. Tiba-tiba satu hari datang Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, dia datang, dia terlambat masbuk. Ada sahabat lain tunjuklah berapa, tak tahulah 1 rakaat ke 2 rakaat ke, dia tinggal tunjuklah berapa bilangan rakaat yang dia tertinggal tu. Tapi dia tak solat, dia buat tak tahu, dia ikut je Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikut imam. Sampailah imam dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia bangun. Baru dia tambah berapa rakaat yang tertinggal. Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW kata apa? Adakah Nabi kata, oh ini siapa buat ni, aku tak pernah ajar kamu buat macam ni? Daripada mana kamu dapat? Tak, Nabi tak larang. Nabi kata, bahkan Nabi setuju. Nabi kata apa? Sannalakum Mu'adz. Nabi kata, Sayyidina Mu'adz dah tunjukkan jalan kepada kamu, maka buatlah macam ni. Sampai sekarang kita buat macam tu. Masya Allah. Sampai sekarang kita buat macam tu. Nabi tak dilarang oleh Nabi SAW. Kisah ni diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dan satu kisah lagi, kita pilih 2 kisah aja. Banyak sebenarnya, 31 kisah ada kat sini. Tapi satu kisah lagi oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Kisah ni kita pun dah biasa dengar. Nabi SAW tanya, wahai Bilal, apakah amalan kamu? Aku dengar bunyi tapak kaki kamu dalam syurga. Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku buat melainkan setiap kali wuduk aku batal, akan aku ambil wuduk sekali lagi walaupun tengah malam.
Aku akan ambil uduk. Dan setiap kali aku ambil uduk, aku akan solat sunat. Setiap kali aku ambil uduk, aku akan solat sunat. Maka Nabi kata betul, sebab amalan inilah kamu buat. So, masalahnya amalan tu tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Kenapa tidak dilarang oleh Nabi? Kenapa Nabi kata, oh daripada mana kamu dapat benda ni? Tak pernah aku buat, tak pernah aku ajar kepada kamu. Kamu ni neraka, kamu ni. Tak ada dia kata oleh Nabi macam tu. Tapi Nabi kata dia ada syurga. Masya Allah. Nabi kata aku dengar punya tapak kaki kamu dalam syurga. Masya Allah. Sampai sekarang dalam kitab fiqah ada sembahyang sunat yang namanya solat sunat wudu. Lepas sembahyang sunat, selepas ambil wudu, disunatkan kita untuk solat sunat wudu. Solat sunat wudu ni dia boleh masuk dalam apa-apa solat pun. Yang penting lepas ambil wudu kita solat. Kalau lepas ambil wudu kita sembahyang duha, boleh kita niatkan sembahyang duha tu sekali dengan solat sunat wudu. 2 rakaat je tapi bergabung. Lepas kita masuk masjid, kita ambil wudu dekat luar, kita masuk masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid. Kita boleh niat gabungkan niat tahiyatul masjid tu dengan solat sunat wudu. So, 2 rakaat je tapi 2 in 1. Boleh jadi solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat wudu. Kalau lah kita buat waktu duha, boleh jadi 3 in 1. Boleh jadi seniat solat sunat duha, tahiyatul masjid dan solat sunat wudu. Masya Allah. Itu panjanglah. Itu dalam kitab fiqah. Perbahasan dalam bab fiqah. Kita malam ni belajar hadis. Tamam. Tapi nak ceritanya sampai sekarang ada sembahyang sunat yang namanya sembahyang sunat wudu. Itu tak pernah diajar oleh Nabi. Itu bid'ah tu. Dibuat oleh Sayyidina Bilal. Tapi Nabi iktiraf bahawasanya itu punca Bilal tu dikatakan dalam ahli syurga. Masya Allah. Kisah ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari yang telah meriwayatkan kisah ni. Banyak lagi kisah ni, 30 kisah semuanya. Kemudian itu pada zaman hidupnya Nabi. Orang kata, ustaz bolehlah ustaz. Benda yang kalau ikut usul, benda yang dilakukan di hadapan Nabi dan benda itu sampai kepada pengetahuan Nabi dan Nabi tak larang, Nabi setuju, itu dikira sunnah. Oh, ada orang kata macam tu tak? Tidak, para sahabat ni selepas kewafatan Nabi pun ada gak dia buat benda-benda yang tak diajar oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Banyak juga kisah-kisah ni, tak sempat cerita semua. Kita ambil satu je. Kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari dia keluar. Dia keluar pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia tengok orang solat sembahyang tarawih berjemaah, satu imam ramai-ramai jadi makmum. Asalnya tak ada. Zaman Nabi tak ada sembahyang tarawih secara berjemaah ni, tak ada, semua masing-masing. Kemudian ada yang buat berjemaah pun, imam sikit, kelompok-kelompok jemaah kecil-kecil, ini 2-3 orang jadi sembahyang jemaah ni 4-5 orang berjemaah. Tapi tiba-tiba zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, setelah kewafatan Nabi Sayyidina Umar keluar tengok dalam masjid penuh semua orang sembahyang, satu imam sembahyang berjemaah, ramai-ramai sembahyang. Maka apa kata Sayyidina Umar? Ni'matul bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang baik, kata Sayyidina Umar. Ini adalah bid'ah yang baik, tak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dia kata, Sayyidina Umar kata ini adalah benda yang baik. Ini riwayat oleh Imam Bukhari. Kisah ni. Jadi kalau kata semua bid'ah itu kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap benda yang baru itu adalah sesat. Setiap benda baru itu adalah bid'ah. Setiap benda bid'ah itu adalah sesat. Setiap sesat itu adalah dalam api neraka. Habis itu nak kata Sayyidina Umar masuk dalam api neraka ke? Sedangkan Sayyidina Umar ni ahadul asyarah al-mubasysyirina bil jannah, salah seorang daripada 10 para sahabat yang dah dijamin syurga. Confirm masuk syurga 100%. Confirm masuk syurga. Panjanglah, ada yang 10 seorang sahabat ni, ada yang antaranya diberi jaminan tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ada yang dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting 10 orang confirm syurga. Ahadul asyarah al-mubasysyirina bil jannah, salah seorangnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi kisah pengumpulan Quran yang kita cerita tadi, kisah Sayyidina Abu Bakar. Kesimpulannya, pendek cerita, para ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah dah mengatakan bahawasanya nak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW tidak ada masalah selagi dia tidak bertentangan dengan syariah. Kita baca doa secara berjemaah lepas solat, kita berzikir, kita baca doa meramai, kita buat tahlil, kita berkumpul, kita baca tahlil, kita buat sambutan Maulidur Rasul, kita baca talqin di atas kubur tu. Maka semua tu tak dilakukan oleh Nabi. Dan ada lagi benda-benda lain, tapi ahli sunnah wal jamaah, para ulama dah sepakat mengatakan ia tidak ada masalah berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu taala a'lam. Cukup pada malam ni insya-Allah.
kita sambung pada yang akan datang. Ada soalan? Tamam. Kata salam, kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal wahfadhna min ahwali ahli ad-dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya rahman ya rahim. Allahumma hdina wahdi minan nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa ahlina minal ma'il barin ala dhama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap ada kelemahan saya minta maaf dan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.